kunyit dan halba, rahsia lutut sihat tanpa sakit mencucuk. Ramai orang ingat sakit lutut sebab umur, tapi sebenarnya sendi makin haus sebab radang dan darah tak lancar. Kunyit ada bahan aktif namanya curcumin. Dia bantu lawan radang dalam sendi, sebab tu kunyit dah lama digunakan untuk masalah bengkak lutut. Halba pula kaya dengan antioksidan dan saponin. Bahan ni bantu kurangkan bengkak kecil dalam lutut dan lancarkan darah supaya sendi tak keras. Dalam jus Lenix, dua bahan utama ni, kunyit dan halba, digabungkan. Formulasi dia memang fokus untuk kurangkan radang, kuatkan rawan dan bantu sendi bergerak bebas. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Tak payah rebus, tak payah bancuh. Koyak, minum terus, senang untuk amalkan hari-hari. Nak ikhtiar sihatkan lutut sebelum makin haus? Scroll ke bawah, tekan beg kuning dan amalkan jus Lenix hari ni. Sayang lutut, jaga dari sekarang.